Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam Sutama The Champion. Kembali lagi bersama kami wartawan anda dari unit Sutama Media Kreatif. Pada hari ini, SMK Sarjana Utama akan melaksanakan program pengusian bangunan sekolah atau fire drill bagi memastikan semua pelajar dan kaki tangan bersiap sedia menghadapi sebarang situasi kecemasan. Jadi di sinilah tempat di mana mereka akan berkumpul sebentar lagi. Program ini melibatkan latihan evakuasi dari bangunan sekolah, kaedah menggunakan alat pemadam api serta taklimat keselamatan oleh pegawai bomba dan petugas keselamatan sekolah. Dalam kebakaran. Ini di sini suara akan standby untuk Kini bersama saya Puan Roshima selaku penolong kanan sesi petang. Assalamualaikum Puan. Salam. Puan sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, berdasarkan program kita pada hari ini, saya ada beberapa soalan untuk ditujukan kepada Puan. Okey, tak ada masalah mengenai latihan kebakaran kita ya. Okey. Soalan pertama saya ialah, bagaimanakah pihak sekolah memastikan semua pelajar memahami tentang prosedur fire drill? Okey, of course sebelum kita memulakan sesuatu program di sekolah, murid-murid akan diberikan taklimat. First guru diberi taklimat dan guru menyampaikan maklumat kepada murid. Kami juga kontak pihak bomba untuk memastikan apa yang maklumat diberikan betul dan yang terkini. Kita bagi beberapa taklimat, kita tunjukkan demo untuk pastikan semua murid tahu apa yang berlaku, apa tindakan mereka patut buat. Okay. Terima kasih Puan atas kerana amat membantu. Bersama saya Cikgu Muhammad Fikri, salah seorang guru yang terlibat dalam menjayakan program pada hari ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, baiklah, sedikit persoalan daripada saya. Apakah perasaan cikgu terhadap program pada hari ini dan adakah tentatif program ini berjalan seperti yang dirancang? Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita berjaya mengadakan program pengusian bangunan ataupun latihan kebakaran kepada semua warga SMKSU. Walau bagaimanapun kita agak sedikit kecewa kerana pihak bomba tidak dapat datang dan hadir bersama-sama dengan kita petani disebabkan ada kes kebakaran sebenar berlaku di sebuah kilang di Bestari Jaya. Walau bagaimanapun saya rasa program ini patut diteruskan dengan saya tampil sebagai bomba jadian pada hari ini, di mana saya menunjukkan ataupun demonstrasi kepada pelajar bagaimana cara penggunaan alat pemadam api dengan betul. Okay, di mana pelajar akan diajar step yang pertama perlu dilakukan adalah mereka perlu tarik pin, mereka perlu halakan hos pemadam api ke arah dasar api. Yang kedua, mereka tekan hos tersebut dan sapu ataupun halakan pemadam api itu ke kiri dan ke kanan. Seterusnya bersama saya Cikgu Abdul Rahman selaku ketua program kita pada hari ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, jadi saya ada sedikit soalan untuk ditanyakan kepada cikgu berkaitan dengan program kita pada hari ini. Okey, soalan saya ialah, bagaimanakah program kita pada hari ini dapat memberi impak kepada pelajar Sutama? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali terima kasih pada saudari yang bertanya. Okey, program pengusian bangunan ini ataupun kita sebut sebagai fire drill ini merupakan satu program tahunan yang wajib dilaksanakan oleh pihak sekolah. Okay, untuk memastikan bahawa sekiranya berlaku kebakaran di sekolah, maka langkah-langkah yang sepatutnya diambil berjaya dilaksanakan. Begitulah tadi sorotan program pengusian bangunan sekolah bagi tahun 2026. Latihan seperti ini sangat penting bagi memastikan keselamatan semua warga sekolah terjamin sekiranya berlaku kecemasan. Sekian sahaja laporan daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa sentiasa berwaspada dan mengikuti langkah keselamatan. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.